Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Tun. Kita start lagi sekali satu lagi episod dalam podcast Dr. M. Tun punya podcast ni Tun. Anyway Tun, so hari ni Tun saya nak minta Tun bercerita sikit lah Tun. Saya Tun dah tengok benda ni lama dah. Mengenai konflik antara Pakistan dengan India. Benda ni dah lama and every now and then dia akan orang kata berlaku lagi, timbul lagi. So macam mana cerita ni Pakistan dengan India ni Tun? Ya. India ini bukanlah sebuah negara tetapi adalah satu kontinen, benua, subkontinen yang mempunyai beberapa buah negeri, dan pada satu masa dia dikuasai oleh orang Islam, orang Mughal. Mereka kebanyakannya orang Islam pada satu masa menguasai seluruh India. Ya. Lepas itu datang Inggeris, mereka menawan India seluruhnya, dan mentadbir India sebagai sebuah negara. Mereka mempunyai seorang yang dikenali sebagai raja juga. Viceroy ya. Viceroy itu separuh raja. Separuh raja ya. Ya. Dan tetapi apabila mereka berada di bawah British, banyak gerakan-gerakan untuk membebaskan India. Pada masa itu semua orang bersatu tanpa mengambil kira Islam ataupun Hindu ataupun agama-agama lain. Mereka Indian. Mereka anggap diri mereka sebagai Indian. Tetapi nampak orang Islam ni berasa mereka tidak boleh hidup bersama dengan orang Hindu kerana ada unsur-unsur pemusuhan terhadap Islam. Jadi sebab itu mereka berpendapat bahawa kalau India ini merdeka, pemisahan patut diadakan antara orang Islam dengan bukan Islam. Sebab itulah usaha dibuat untuk tubuh sebuah negara baru yang bernama Pakistan. Dan Pakistan ini bagi dua. Ada sebelah barat orang Pakistan, tapi mereka terdiri daripada satu etnik yang lain. Dan di sebelah timur pula terdapat Bengali ataupun Bangladesh. Sekarang ni dikenali sebagai Bangladesh, tetapi dikenali sebagai Eastern Pakistan. Pakistan Timur masa tu itu. Timur. Ya. Dan tetapi akhirnya terpisah. Bangladesh ini menuntut kemerdekaan daripada Pakistan dan mereka tubuh negara mereka sendiri. Yes. Jadi Pakistan sekarang ni terhad kepada bahagian barat saja. Dan mereka ini memang pun ramai daripada mereka berasal daripada India, tetapi ada migrasi supaya semua orang Islam pindah daripada India untuk kawasan yang mana kebanyakan penduduknya adalah beragama Islam. Tapi unsur-unsur permusuhan dengan India memang ada daripada awal lagi. Kerana ini negara Islam dan India dipenuhi dengan orang beragama Hindu. Tetapi di kalangan India juga terdapat ramai orang Islam yang tidak menurut orang Islam lain untuk pergi ke Pakistan. Mereka kekal kerana mereka percaya India ini adalah sebuah negara sekular yang tidak mengambil kira agama.
Tetapi hakikatnya ialah majoriti daripada orang India ini adalah Hindu. Dan ketegangan memang ada sepanjang masa. Terutamanya berkenaan dengan Kashmir. Dan Kashmir ini satu buah negeri di India yang penduduknya kebanyakannya Islam, tapi rajanya beragama Hindu. Dia berlainan daripada Hyderabad. Hyderabad penduduknya Hindu, tapi rajanya Islam. Jadi Hyderabad akhirnya diserapkan oleh India lah. Tapi mereka di Kashmir ni mereka ingin bebas. Tetapi pemusuhan antara Pakistan dengan India menyebabkan Kashmir ini dibahagi-bahagikan. Sebahagian kepada India, sebahagian lagi kepada Pakistan. Tapi ada kawasan yang tidak dimiliki oleh sesiapa. Mereka ini ingin bebas, tapi mereka dipengaruhi oleh India. Kemudian daripada itu, India telah tawan bahagian Kashmir yang tidak berada dalam India. Jadi dia agak bebas. Jadi ini ditentang oleh Pakistan kerana mereka berpendapat bahawa bahagian ini dikecuali, tidak kepada Pakistan dan tidak kepada India, tetapi sekarang India sudah menawan kawasan itu. Jadi sepanjang masa ada masalah dan ada ketegangan. Dan apa yang berlaku baru-baru ini ialah satu pengganas telah membunuh pelancong. Lebih daripada 20 orang pelancong dibunuh. Jadi pihak India menuduh bahawa ini dibuat oleh Pakistan. Dan dengan itu ketegangan menjadi lebih teruk dan berlakulah peperangan kecil dengan antara Pakistan dengan India. Going back pada Kashmir ni Tun ya, dia macam Tun pointed out tadi lah, dia quite unique. Kenapa? Dia majoritinya Muslim masa berlakunya partition plan tu, ataupun pemisahan India dengan Pakistan. So Kashmir itu rajanya pada masa itu orang India beragama Hindu dan rakyatnya kebanyakannya Muslim. Hari ini jelas dalam masa itu kerana pemimpinnya Hindu, dia mahu menyerap Kashmir ke dalam India, menjadi sebahagian daripada India, tapi ditentang oleh penduduk Kashmir yang Muslim rata-rata. So kerana itu Kashmir dapat special status. Dia dapat a bit of autonomy apa semua. Dan autonomi dan orang kata status special pada Kashmir ini ditarik balik oleh India pada tahun 2019. Kalau saya ingatlah Tun pergi ke UN masa itu, masa itu Tun PM kali kedua, Tun bercakap mengenai orang kata kegusaran Tun. Kerana apabila India menarik balik special status akan menjadikan konflik. And terbukti hari ini benda tu memang berterusan. So Tun, apa pada Tun solution untuk Kashmir ni sepatutnya lah? I mean banyak resolusi PBB, tapi apa yang pandangan Tun based on your bertahun-tahun tu nak lihat benda ni berlaku? Sepatutnya Kashmir ni tidak dikuasai oleh Pakistan ataupun India. Dia akan menjadi sebuah negara lain, negara bebas. Walaupun soal raja dan penduduk, seperti mana kita tahu di India, semua raja-raja semua disingkir. Jadi dia akan jadi republik. Dan ini solusi yang terbaik.
bukan India, bukan Pakistan yang memiliki Kashmir. Seluruh Kashmir hendaklah dibebaskan. Kashmir pula Tun, pada masa sekarang ni terbahagi kepada 3 dari segi demografinya. Dia ada Jammu, dia ada Kashmir, dia ada Ladakh. And from apa yang saya baca lah Tun, Jammu ni majoritinya Hindus. Kashmir ni, the Kashmir Valley ni Muslim lah majoriti. Dan Ladakh ni banyak Buddhis. So Ladakh ni dia punya kecenderungan kepada China. So China bila Ladakh apa semua ni kena tarik balik status by India, China marah. And then Kashmir ni yang tengah-tengah valley ni banyak Muslim. Jadi bila India masuk kacau, Pakistan marah. Yang tinggal mungkin Jammu lah yang mungkin boleh diserap. So kalau itulah solusi yang Tun rasa yang paling baik, dia tidak lari daripada solusi asal partition plan itu sendiri. Kalau kita lihat dipartitionkan subkontinen itu, Hindu duduk di India, Muslim diletak ke Pakistan, masa Pakistan Timur pun ada, and then hari ni that is the division. So kenapa benda itu tidak dapat orang kata apa diterima oleh masyarakat India dan Pakistan sebagai probably the best solution dalam keadaan inilah Tun, solusi yang paling baik. Kenapa mereka tak mau itu Tun? Ya, sebenarnya rakyat tidak diberi peluang untuk menyatakan kehendak mereka. Kalau diadakan referendum, saya yakin Kashmir akan pilih untuk bebas, merdeka. Tetapi Kashmir sendiri berpecah. Yes. Ada kawasan kawasan Hindu, kawasan Islam, dan kawasan yang bercampur-campur pun ada. Jadi kita pegang kepada konsep demokrasi, ikut majoriti. Kalau majoriti pilih untuk bebas, kita beri kebebasan. Kalau mereka pilih untuk menyertai mana-mana negara sama ada India atau Pakistan, itu hak mereka untuk membuat keputusan. Sepatutnya ada referendum. Kita dapati bahawa negara-negara lain menentukan nasib sebuah wilayah. Itu tidak menempati konsep kebebasan rakyat bersuara tentang keadaan mereka. Tun, kalau kita lihatlah, India, as you pointed out, sebuah subkontinen yang besar. Kenapa perlu masih mahu berebut dengan Pakistan untuk Kashmir itu? Ini dari pandangan saya lah, as a layman tu, orang kata, orang rakyat biasa yang tak faham geopolitik. So, kenapa yang nak berebut? Apa yang kelebihan Kashmir ni Tun? Selain daripada yang saya lihat, pemandangan yang cantik lah Tun. Ya. Kenapa yang mereka beria-ria? Yalah, Kashmir ni cantik dan menarik kepada pelancong. Tapi bukan itu saja. Perasaan pemusuhan antara Islam dengan Hindu ni memang ada di India. Dan masing-masing nak kuasai, nak jadi yang dominan dalam satu-satu kawasan. Inilah yang menyebabkan ada tension antara mereka. Soalnya soal agama. Agama yang berlainan, masing-masing kuat dengan pegangan mereka dan mereka tidak toleran terhadap agama yang lain. Sehingga kita lihat orang Hindu di India umpamanya menekan orang Islam. Masjid orang Islam diroboh dan didirikan kuil Hindu. Ini menyebabkan tension berlaku. Jadi ada tempat-tempat tertentu di mana orang Islam di India ditekan. Ada katanya ada yang dibunuh pun. Jadi pemusuhan antara Islam dengan Hindu ni di India amat ketara.
Tidak seperti di Malaysia. Kita toleran, kita terimalah yang Hindu lah, yang Islam lah. Tapi kita tak tekanlah sampai ada kuil Hindu begitu banyak di Malaysia yang dikatakan negara Islam. Tapi mereka tidak begitu. Mereka begitu sekali cemburu dengan agama mereka. Tun, adakah keadaan ini menjadi bertambah, orang kata, tertekan ataupun konflik ini menjadi bertambah meluas bila berlakunya atau perubahan kepimpinan di India, bila diambil alih oleh BJP yang kita semua ataupun digelar sebagai right wing party, parti yang lebih kepada Hindu. Ini contribute pada masalah ni, Tun, ya. Ya. India di waktu kemerdekaan pilih untuk jadi secular state. Tidak seperti Pakistan. Pakistan is Islamic. Tapi India nak jadi secular. Iaitu dia tak ada official religion dia. Dia nak beri kebebasan kepada semua agama. Tetapi dianya bergantung kepada pemimpin. Dan kita dapati pemimpin yang ada sekarang ni, dia begitu kuat pegangan dia kepada Hindu, agama Hindu ini, sehingga tidak toleran terhadap orang Islam yang masih ada di India. Dan tekanan-tekanan berlaku terhadap orang Islam tanpa kerjaan menentukan kebebasan beragama ni, itu seperti yang dijanji diteruskan. Jadi walaupun India ini sekular, tapi nampak dominasi ialah oleh yang beragama Hindu, mereka yang majoriti. Ya. Tiap kali berlaku konflik di masa sekarang tu, sejak BJP, dulu pun adalah yang kita kata yang orang panggil Muslim teroris, tapi yang saya lihat banyak berlaku ni kerana bila lebih ramai wujud pelampau-pelampau Hindu, maka akan bertambahlah so-called teroris Muslim ni, orang kata kan. Dia jadi macam satu, is a parallel punya consequence, Tun, ya. Kan? Tun, kalau kita lihat juga, Tun, permusuhan ini kadang-kadang bila saya baca mengenai India dan juga Pakistan, dia ni boleh dikatakan wujud daripada zaman ataupun kebencian orang kata pelampau Hindu terhadap Islam ni ada hubung kait dengan lamanya pemerintahan Mogul di sana. Kebencian mereka pada nama seperti Aurangzeb dan sebagainya itu mencerminkan bahawa perasaan mereka bahawa Islam ini adalah agama penakluk. Is that correct, Tuan? Saya punya... Ya, memang pun pada satu ketika orang Mongol ini, mereka bukan beragama Islam. Tetapi orang Mongol ni pelik. Di mana dia pergi, dia ikut keadaan di tempat itu. Kalau dia pergi ke negara Islam, dia jadi Islam. Kalau dia pergi ke negara Buddhis seperti India, dia jadi Buddhis. Jadi bila Mongol ini menguasai India, dia menguasai kawasan yang diduduki oleh orang Islam, dan dia mendirikan kerajaan Islam. Walaupun kadang-kadang Islam mereka tidaklah begitu perfect. Mereka ada unsur-unsur Hindu pun termasuk juga ke dalam amalan-amalan mereka. Jadi dan mereka mentadbirkan hampir seluruh India. Mereka dikalahkan oleh British lah. Jadi orang India masih ingat sebelum kedatangan Islam, masa dulu yang menguasai India bukan orang Islam, orang Hindu. Jadi orang Islam ni dianggap sebagai orang asing yang menawan negara mereka. Sebab itu tempat-tempat di mana orang Hindu ni ramai, perasaan permusuhan terhadap Islam sepanjang masa memang ada.
Tun cakap tadi saya agak interesting yang Tun kata apa ni, Moguni Islamnya pun kadang tak berapa itu. Saya ingat Tun remember yang orang cerita pasal Akbar yang agung, Akbar the Great. Dia cuba perkenalkan agama baru. Dia campurkan semua apa ni, agama Islam, Buddhis, Jai apa semua, dia panggil apa, din ilahi kalau tak salah saya lah Tun. You know, so I mean your point about dia orang ni punya apa ni, pegangan Islam pun kadang-kadang didahului juga lah. Betul. And then bila kita bawa pula pada zaman moden itu, sejarah konflik antara India dengan Pakistan ni memang kompleks tu ya. Semasa Bangladesh, masa itu Pakistan Timur mahu berpisah daripada Pakistan, yang menyokong kebebasan Bangladesh adalah India. Sampai hari ini Bangladesh masih lagi kekal bersahabat baik dengan India dan mengambil pendirian tidak mahu campur dalam krisis Kashmir, walaupun krisis itu kita anggap berkait dengan kedudukan orang Islam. Betul tu kan Tun? Ya, memang Bangladesh ni adalah kawasan dikenali sebagai East Pakistan dulu. Mereka semuanya, hampir semuanya orang Islam. Jadi mereka ditolong oleh India waktu mereka berjuang untuk pemisahan daripada Pakistan. Jadi sikit sebanyak mereka terhutang budi kepada India. Sebaliknya mereka juga orang Islam dan Pakistan ni negara Islam menghadapi masalah. Mereka berada dalam keadaan serba salah. Tak sokong orang Islam, itu bertentangan lah dengan ajaran Islam. Dia kena tolong orang Islam. Tetapi dia tak lupa bahawa dia juga merdeka ataupun dipisahkan daripada Pakistan dengan bantuan daripada India. Dia terhutang budi juga kepada India. Sejarah India ni Tun, I mean zaman British tu memanglah kekejaman British apa semua itu is banyak di record mengatakan. Tapi semasa permulaan pemisahan itu sendiri Tun, dia banyak orang kata berlaku pembunuhan. I mean orang kata apa ni, pembentukan India, pembentukan Pakistan dan kemudiannya pembentukan Bangladesh, dia penuh dengan peristiwa-peristiwa berdarah. Betul tu ya? Ya, memanglah keadaan tak pernah aman betul-betul. Ada ekstremis. Dan ekstremis ni adalah satu masalah bagi seluruh manusia. Mereka membuat sesuatu yang menyebabkan ketegangan berlaku. Mereka membuat tindakan yang ganas dan soalnya sama ada pihak tertentu nak terima ataupun tak terima. Kalau menolak ekstremis, mereka berpengaruh. Jadi the tendency is to ikutlah, biarkan ekstremis ni bebas. Yes. Tun, bila kita bercakap pasal konflik yang baru ni Tun, dia hampir-hampir, I mean mungkinlah orang kata dia lebih daripada apa ni, bunyi apa ni, orang kata dia dibesar-besarkan, tapi ada juga kerisauan masa itu kerana kedua-dua negara Pakistan dan India adalah dianggap kuasa nuklear, dan bila mereka berbalas-balas tembakan, ada misail, kena launch misail apa semua, ada kerisauan yang mungkin itu kot spark atau memulakan Perang Dunia Ketiga. Kata kita duk tengok Middle East, tapi seolah-olah di sini pun ada potensi Tun. Macam Tun, I mean what do you think Tun? Kita lihat Amerika Syarikat campur tangan. Yes. Kerana mereka khawatir kalau kedua-dua nuclear powers ini sampai kepada tahap berperang nuklear, ini akan melibatkan seluruh dunia. Sebab itu Amerika cuba mendamaikan mereka. Kerana kepentingan Amerika ialah nuclear war tidak berlaku. Walaupun Amerika sendiri pun nuclear power, tapi mereka berhati-hati dan sedar bahawa nuclear war ini amat akan musnahkan segala-galanya. Sebab itu ternampak jelas
Amerika yang tidak ada kepentingan di India dan Pakistan, tetapi pemusuhan antara Pakistan dengan India ini, kalau dia meningkat sampai kepada nuclear war, ini menjadi masalah dunia. Ya. Betul. Tapi mendamaikan itu dengan Trump menggunakan kekuatan atau kedudukan Amerika itu untuk menyebabkan dua-dua negara ini untuk kurangkan tension antara mereka tu Tun. Tapi dia still tak solve the problem. Dia cuma sementara pada saya lah Tun. Cuma untuk masa ini okey ni. Tapi nanti masalah Kashmir ni akan timbul balik. So tidakkah sampai masa orang macam Trump sedang, kalau dia dah berjaya damaikan, why don't you take one step forward orang kata kan, untuk selesaikan masalah ni tu ya. Tu bercakap pasal kehendak-kehendak rakyat di negeri-negeri yang ataupun di kawasan-kawasan yang merasa mereka tidak seharusnya tertakluk di bawah satu negara yang lebih besar atau kaum lain. Kita juga ada sedikit masalah tu. Taklah sampai macam India, Pakistan, Kashmir berpecah belah, berdarah, berbunuh-bunuh kan. Tapi ada suara-suara tu di Sabah dan Sarawak yang mungkin suara-suara sumbang di kalangan kelompok-kelompok kecil lagi masa ni. Tapi zaman tu pemerintah lupa mungkin ada. Tapi sekarang bertambah orang kata kuat bunyi suara itu yang meminta Sabah for Sabahan, Sarawak for Sarawakian. Apa Tun lihat perkembangan itu? Ya. Pada masa pemisahan antara East Pakistan dengan West Pakistan, soal East Pakistan ini menunjuk bahawa dianya tidak bersatu dengan West Pakistan. Dia tuntut pemisahan dan kemerdekaan. Jadi pada masa itu kita berpendapat bahawa kita tidak harus guna perkataan East. Kita tak boleh kata East Malaysia, West Malaysia. Dulu mula kita memang guna perkataan itu pasal kita takut ada perasaan East Malaysia ini yang seperti yang terdapat di Bangladesh, dan mereka juga akan tuntut kemerdekaan. Sebaliknya, kita punya perlembagaan tidak membenarkan pemisahan. Tidak ada area yang boleh tarik diri daripada federation. Jadi, namun demikian, memang pun ada perasaan seolah-olah East Malaysia ini dianaktirikan. Ini tidak benar. Pada mulanya Sabah dan Sarawak ni amat miskin. 60% daripada penduduk mereka miskin. Dan waktu mereka mula menyertai Malaysia menjadi sebahagian daripada Malaysia, kerajaan pusat menolong, membantu mereka. Tetapi sekarang ini mereka sudah dewasa, dengan kebolehan pentadbiran mereka sudah meningkat, maka mereka berasa seolah-olah mereka tak perlu lagi kepada federation menolong mereka. Mereka sebenarnya boleh bebas. Kenapa tidak? Kalau Brunei lebih kecil lagi boleh bebas, kenapa tidak Sabah dan Sarawak? Tetapi kita harus ingat, di waktu kita menubuh Malaysia, ada ketakutan Indonesia akan kuasai. Pasal Indonesia pada masa itu sudah pun mengambil East New Guinea dan juga East Timor. Jadi cara Indonesia ini ialah menguasakan jiran-jiran mereka. Jadi pada masa itu memang ada ketakutan. Tetapi sekarang ini ketakutan itu sudah hilang. Indonesia bukan begitu lagi. Malaysia tak akan langgar dan tawan Sabah Sarawak. Oleh itu Sabah dan Sarawak berasa apa perlunya bantuan daripada kerajaan federation. Mereka dengan sendirinya boleh takbir negara mereka. Ya.
Tun, bila bercakap pasal ketakutan pendidikan tu, mungkin memang masa itu real ya Tun. Pasal apa? Kalimantan itu separuh daripada benua itu adalah Kalimantan ya. Ya. Kalimantan tu hampir I think 2/3 dikuasai oleh Indonesia. Dan sekarang ni pun Tun, walaupun tak ada threat, tapi di Kalimantan lah akan wujud, orang kata apa, ibu negara baru Indonesia Tun ya, Nusantara Tun ya. So anyway, tapi Tun, suara-suara sumbang ini yang bila timbul ni Tun, dia mendatangkan satu rasa yang orang kata apa, tidak senang hati. Kerana seolah-olah Semenanjung kita ni, West Malaysia, selain daripada menekan, tidak peduli pada mereka Tun. Mereka kadang malahan pada masa zaman Tun merintah diungkit, Tun jarang pergi ke sana, Tun tak ambil berat. Tapi bagi orang di Semenanjung, kita tak nampak lah, kita rasa benda tu tak benar. Tapi di sana tu dia jadi macam satu benda yang that's a fact lah, orang kata kan Tun. So macam mana Tun? You were there during that time. Ya, kerana kita mendapati bahawa Sabah dan Sarawak ini jumlah penduduknya kurang. Jadi pada satu masa mereka diberi kawasan-kawasan pilihan raya bilangan tak begitu. Tetapi apabila keadaan politik di Semenanjung ini, pemimpin negara, pemimpin pusat ini lemah, mereka mengharap sokongan daripada Sabah dan Sarawak. Dengan itu ada ura-ura untuk memberi lebih banyak kawasan di Sabah dan Sarawak. Dan ini adalah satu cara kerajaan pusat untuk menentukan sokongan daripada Sabah dan Sarawak dan juga menentukan perpecahan tidak berlaku lah. Tapi politik parti, bukan politik negara. Parti nak jaga kepentingan parti supaya dia kekal sebagai kerajaan, dan Sabah dan Sarawak kalau beri bantuan, maka parti politik boleh terus jadi kerajaan. Sebab itu segala tuntutan yang dibuat oleh Sabah dan Sarawak perlu dilayan kerana ingin dapat sokongan. Dan kalau ada tambahan kawasan pilihan raya, cadangannya ialah supaya diberi lebih banyak kawasan di Sabah dan Sarawak, sehingga mungkin dalam pilihan raya yang boleh menentukan siapa jadi kerajaan ialah Sabah dan Sarawak. Semenanjung akan kehilangan dominasinya. Tun, kalau kita lihat Tun, masa Tun jadi PM kali pertama daripada tahun 61, macam mana hubungan Tun dengan pemimpin Sabah dan Sarawak? Dia berbeza-beza mengikut masa. Ada masa yang mana pemimpin Sabah Sarawak ini dekat dengan kerajaan pusat. Bahkan mereka bergantung kepada kerajaan pusat. Kadang-kadang didapati bahawa kepimpinan tidak begitu dekat. Pada satu masa pihak parti di Sabah pilih untuk menentang kerajaan pusat ataupun menentang UMNO kerana nak memihak kepada semangat 46. Dengan itu kita tergesa-gesa menghantarkan Cik Ghaffar supaya menubuh UMNO di Sabah. Di Sarawak kita tak ada tubuh, tapi keadaan di Sarawak ini pun pada mulanya dipimpin oleh pihak yang tidak begitu dekat dengan kerajaan pusat. Khususnya mereka mewakili orang Iban, orang Dayak. Tetapi apabila pemimpin Sarawak ini terdiri daripada Rahman Yaakob, daripada orang Melayu, maka hubungan antara kerajaan Sarawak dengan kerajaan pusat menjadi begitu kuat. Tetapi dia bergantung kepada siapa yang jadi pemimpin. Tun,
banyak juga tuduhan zaman Tun tak bantu Sabah dengan Sarawak Tun. Betul ke Tun? Tun dia kata zaman Tun memerintah, Tun tak bantu Sabah dengan Sarawak. Tak benar. Itu saya saya baik dengan Haris. Waktu Haris menjadi ketua menteri, saya berada di Sabah kadang-kadang 5 hari. Saya menjelajah seluruh Sabah. Itu bergantung kepada jemputan oleh mereka. Haris memang berminat sangat dengan kerajaan pusat membantu Sabah, dan saya pergi ke Sabah dan tinggal di sana lama bersama dengan Datuk Haris. Tapi dengan Rahman Yaakob, dia beza sikit pendiriannya. Dia agak bebas. Dia nak supaya dia tak begitu dia dekat dengan Tunku Abdul Rahman, tapi bukan dengan saya. Jadi dengan itu lawatan saya ke Sarawak kurang. Namun demikian kita bantu banyak bagi Sarawak. Dia memang dulu miskin. Banyak keadaan masalah, hubungan, jalan tak cukup dan sebagainya. Dan Sarawak ini besar. Kalau kita nak dia almost the size of peninsula Malaysia, macam Semenanjung ini juga. Jadi kita nak kena belanja banyak wang lah. Kalau nak bekal seperti kita bekal di Semenanjung, nak buat di Sarawak akan mengambil masa dan akan memerlukan dana yang besar. Tun, Sarawak Tun, kalau saya lihat daripada segi hubungan, mungkin Tun masa tu rapat dengan Tun Taib, Tun, the late Tun Taib Mahmud. Tun rapat dengan dia kan? Ya, dia rapat dengan dia pasal dia daripada kerajaan pusat. Dulu dia menteri pusat. Dan sebelum dia jadi menteri pusat pun saya berkenalan dengan Taib. Dan dia meneruskan perhubungan itu. Namun demikian dia tidak begitu berminat dengan sikap yang ada pada Rahman Yaakob. Bapa saudara dia. Rahman Yaakob menjadi governor, jadi ada hubungan yang tidak baik antara governor dengan chief minister. Tapi Tun beri otonomi, kalau berapa yang saya faham lah masa tu, Tun beri the latitude kepada kepimpinan di Sabah Sarawak untuk buat keputusan dasar. Malahan saya rasa Tun, dari segi peruntukan undang-undang, Sabah Sarawak ada dia punya own otonomi Tun. Dia punya immigration, dia punya hak tanah ya. Kita memberi kebebasan luar biasa, iaitu untuk orang Semenanjung nak pergi ke Sabah dan Sarawak, kita perlu ada pasport. Tapi waktu Haris jadi Chief Minister, kita berjaya untuk menghapuskan syarat dasar itu. Tapi di Sarawak masih kekal sehingga sekarang ni. Dan hubungan kita dengan Haris sampai ke tahap yang mana Haris bersetuju Pulau Labuan dijadikan federal territory. Banyak jugalah orang Sabah yang tak bersetuju, tapi Haris bersetuju. Dan sebab itu Labuan jadi federal territory, dikuasai oleh kerajaan pusat. Kerana Labuan perlu dibangunkan dan tumpuan daripada kerajaan pusat perlu untuk pembangunan Labuan. Tun, ada juga banyak pandangan di Sabah Sarawak yang apa saja yang kekurangan pada mereka hari ini dipersalahkan kepada kepimpinan pusat.
Tapi daripada apa yang kita faham, banyak keputusan-keputusan di Sabah dan Sarawak itu adalah dibuat oleh kepimpinan mereka sendiri. Maknanya apa saja nak buat kat sana kena perlu ada persetujuan. Malam macam saya selalu cerita lah Tun, kalau orang Semenanjung nak pergi kerja di Sabah Sarawak kena ada work permit Tun. Sedangkan untuk mereka datang ke Semenanjung tak perlu. Jadi di mana yang ke orang kata that autonomy tu yang tidak dihormati tu Tun. Ya. Sebenarnya kalau kita tulis ke belakang, di waktu rundingan diadakan, rundingan itu adalah antara 3 pihak, iaitu antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Bukan negeri-negeri di Semenanjung, tapi Semenanjung sebagai kerajaan pusat. Jadi bila kita bersetuju untuk tubuh Malaysia, kita anggap Sabah dan Sarawak ini seolah-olah mereka adalah negeri-negeri yang terdapat di Semenanjung. Ada statusnya itu. Dan ini menjadi masalah. Banyaklah kerap kali juga ditimbul soal ini. Kenapa perjanjian ini tidak mengiktirafkan Sabah dan Sarawak sebagai rakan Semenanjung, bukan negeri seperti negeri di Semenanjung. Tuntutan itu dibuat, tapi tidaklah begitu kuat di waktu saya jadi Perdana Menteri. Tapi nampak selepas saya letak jawatan, masalah itu dibangkitkan. Jadi ini bermakna bahawa Malaysia ini adalah gabungan 3 buah negara, iaitu 3 buah wilayah, iaitu Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Dan sekarang ini kita iktiraf perjanjian itu, dan kita anggap mereka bukan seperti negeri-negeri di Semenanjung, tetapi adalah wilayah yang sama statusnya dengan Semenanjung. Ya, so dia jadi equal partner lah Tun ya. Ya, equal partner. Tun, berbalik pada isu ketidakpuasan hati Sabah dengan Sarawak. In particular sekarang ni Sarawak Tun, dah timbul satu tak sampai peringkat konflik lah, tapi ketidakpuasan hati, ketidaksefahaman, sehingga ada orang kata perbalahan di antara Petros dengan Petronas. Apa yang Tun lihat akibat daripada keadaan sebegini Tun? Kita ada satu undang-undang Petroleum Act, dan kalau ada perubahan, dia mestilah melibatkan pindaan kepada undang-undang, dan pindaan kepada undang-undang ni mesti dipersetujui oleh 2 pihak, iaitu kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Sebab itu kita tak boleh buat satu keputusan tanpa meminda undang-undang. Undang-undang memberi hak kepada Petronas mentadbir petroleum punya bisnes ni seluruh Malaysia. Selagi undang-undang itu berkuat kuasa, tak dapatlah kita bagi sebahagian, pisahkan sebahagian kepada Sarawak. Namun demikian, ada cara-cara lain yang boleh dibuat yang memberi peranan yang lebih besar kepada Sarawak, kerana kita dapati bahawa gas dan juga petroleum kebanyakannya dapat datang daripada laut yang pesisir Sarawak. Tun, since Tun pointed out kan yang kita ada Akta Petroleum tu, kalau nak ada perubahan, tidakkah perlu atau tidakkah sepatutnya benda ni dibawa ke Parlimen? Kalau nak ubah mungkin certain provision ke, ataupun nak ubah sedikit, kita nak tweak ke apa sikit-sikit, tak. Kenapa tak dicadangkan bawa terus ke Parlimen? Kalau nak bawa ke Parlimen pun, pasal ini melibatkan state rights. Dalam perlembagaan kita, apabila terlibat dengan state rights, mesti ada persetujuan untuk
membuat apa-apa juga yang melibatkan kehilangan rights. Sama ada kehilangan rights federal government ataupun kehilangan hak state government. Jadi perkara ini boleh dibawa kepada parlimen. Because apa tu, bila berlaku pertengkaran ni, ada yang menimbulkan bahawa akta itu tidak adil, akta itu dibuat tanpa mengambil kira pandangan Sabah, Sarawak dan sebagainya. Jadi kalau di situlah masalahnya, bawa balik ke tempat asal masalah itulah, and boleh didebatekan di situ itu. Memang pun daripada mula Sarawak tidak senang dengan perjanjian. Pada masa itu yang menjadi ketua menteri ialah Rahman Yaakob. Rahman Yaakob akhirnya bersetuju supaya Sarawak diberi 5% daripada bukan daripada profit, daripada gross cost. Gross, jadi kasar, ini besar kalau kira profit, kalau mungkin sikit sebanyak 20%. Jadi dia bersetuju dan Sabah pun bersetuju, dan kita juga bagi peluang kepada Terengganu. Formula yang sama itu. Semuanya dapat 5%. Okay, Tun. Macam mana perasaan Tun bila Tun lihat perkembangan? Ada tak kerisauan pada Tun benda ni kalau melarat akan membawa kepada, mungkin tidak kepada perpecahan, tapi ketidakharmonian antara tiga wilayah yang orang kata sudah hampir 70 tahun bersama-sama, orang kata 60 tahun lebih lah Tun. Macam mana perasaan Tun bila Tun lihat benda-benda ni? Ya, memang berlaku di mana-mana saja. Wilayah-wilayah dalam satu-satu federation menuntut autonomi, iaitu kebebasan. Kita lihat ini berlaku di Indonesia. Aceh umpamanya adalah autonomous. Jadi sama ada kita nak nak beri autonomi ini setakat mana. Kerana autonomi bukan sepenuh, kemerdekaan sepenuhnya. Jadi ini memerlukan rundingan secara baik antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri supaya kepentingan Sarawak dipelihara, sebaliknya tidak menjejaskan di Petronas. Kerana kita dapati Petronas ini adalah satu-satu syarikat Malaysia yang tersenarai dalam Fortune 500. Dia memang, dan dia bergerak di banyak negara di seluruh dunia. Kalau dipecah jadi dua, maka dia tak lagi akan disenaraikan sebagai Fortune 500 dan akan menjejaskan aktiviti Petronas di negara-negara di luar Malaysia. Tun, ada juga kerisauan bila kita lihat kejayaan Petronas masuk dalam Fortune 500, dan juga dulu banyak perbandingan Tun, Indonesia dengan Pertamina-nya. Pertamina itu dianggap gagal, malahan ada satu masa orang Indonesia mengatakan bahawa Pertamina ini patut ditakbir oleh orang Petronas. I mean, to that extent itu. Jadi agak merisaukan kalau ketidakserasian antara Semenanjung dengan Sarawak ini berterusan tu. Petronas akan terjejas. Saya berjumpa dengan ramai orang, termasuk orang barat. Mereka bertanya-tanya bagaimana Malaysia boleh adakan Petronas yang bergerak seperti syarikat petroleum yang lain seperti Shell, seperti Esso dan sebagainya. Mereka kagum dan hairan kenapa kita boleh buat. Sedangkan kita pengeluaran minyak yang sedikit saja, 600,000 barrel satu hari. Ini kalau kita tak jaga-jaga, kita akan hilang satu usaha yang dibuat yang luar biasa. Tak ada negara lain yang menubuhkan syarikatnya sendiri yang bergerak antara bangsa.
Ada yang cuba yang mengeluar seperti Arab Saudi umpamanya. Mereka mengeluarkan 12 million barrel satu hari. Cukup besar. Tetapi mereka bergiat cuma dalam Saudi saja. Tak ada pergi ke sana sini untuk bergerak dalam industri gas dan oil ni. Okey Tun, on that note Tun, kita dah kesuntukan masa. Terima kasih banyak Tun kerana berkongsi pengalaman dan juga pandangan Tun. Terima kasih banyak Tun.